bila kata dia pegang bawah enjin, keluar minyak hitam. Itu sudah tak cantik lah. Tanah pokok. Apa tanah pokok malam ke? Bukannya kita suara yo. Proses aku beli Z250 ni pun menarik juga. Kan, aku pergi kat 3 orang. Dekat Perlis, Alustar, dengan satu lagi kat Ian. Yang motor ni aku ambil yang kat Ian lah. First kali aku pergi kat Alustar. Aku jumpa kat Alustar motor 250 Kawasaki Z. Tapi ada single silinder lah, single silinder. Mula-mula macam salesman tu macam menekan tau. Dia macam nak jual. Masa tu harga motor tu 8 lebih, 8,5 kot, 8,5 je. Lepas tu dia kata aku, bang, ini hari angkat 8. Maksudnya dia nak bayar aku diskaun 500 lah. Aku macam, puish, macam. Tapi tak apa, mungkin dia salesman yang berhati budi kan, yang dia dah buat pahala. Aku macam tak kisah lah. Tapi dia menekan. Yang tu aku agak refleks sikit lah kat situ. Bila jadi macam itu, aku nak, masa tu aku tak yakin sangat. So aku ajak member aku pergi test. Nama Pidut. Dia rider CBR lah. Dia memang motor lama pada aku lah. LC dia punya spek tu laju gila babi kot. Dia bagi feedback lah. Okay, motor ada masalah brake belakang tak makan. Lepas tu mono depan macam lembut. Tahu lah kelak kalau merah tu. Aduh, member aku rupanya ada lah beberapa kekurangan. Tapi yang aku turn off terus bila kata dia pegang bawah enjin, keluar minyak hitam. Ini tidak cantik mah. Itu sudah tak cantik mah. So itu aku buang, saya siap kan. Kalau dia kata 4,000 aku terima baik. Sebab yelah lagi murah kan. Kita pun kena keluar kos masa nak baiki kan. So aku cakap tak payah. Aku palau lah salesman tu. Kemudian aku PM dekat seorang brother ni dekat Perak, Perlis, yang seller ni. Dia cakap siap-siap, kondisi motor memang teruk bang. Fairing tepi ni tak ada. Lepas tu sprocket pun kena tukar dah tajam gila dah. Lepas tu mono depan dah lembut, brake belakang dah bunyi, brake depan pun dah kurang. Lepas tu tak pernah buat VC. Okey, aku faham. Tapi harga dia murah lah, 4,500 kan. Dia tanya Pomen, kira-kira kalau kata aku nak beli, aku kena spend dalam 2,500 untuk bagi motor tu elok. So aku akan spend dalam 6,000 lebih. Lagi tak apa, tapi memang aku appreciate lah seller tu sebab dia cakap benda betul. Dan bila aku cakap kat dia, mungkin saya tak angkat pun, dia okey kan. Aku macam aku seronok lah. Dia spend masa tu dia baru balik pada kebun kot. Dia baru balik pada kebun. Dia sanggup layan aku lah. Aku macam okey, tak apa, Alhamdulillah. Mungkin ada, kalau tengok itu aku kat AV, aku tak tolak terus, aku kat AV. Lama ni bahaya. Kalau kata kat macam ni, aku memang aku takkan masuk lain kecemasan. Ya, cik masuk dalam tengah terus. Ada 2 tempat lagi, dekat Kulim dengan dekat Ian. Tapi bila aku tengah tengok survey yang dekat Ian, aku on the way pergi tengok yang dekat Ian. Yang Kulim tu dah ada orang beli. So tinggal dekat Ian je lah. Jual motor kat aku namanya Putra. Dia owner bengkel exhaust. So kalau kata korang nak buat exhaust kereta, boleh pergi kat dia lah. Memang aku tengok macam-macam exhaust ada. Rim tayar pun ada. Boleh lah kan. Lepas tu okey, tengok motor. Lepas tu dia tunjuk kat aku gambar je. Aku nak kau hidung, aku nak kau hidung. Lepas pada itu dia tunjuk gambar dekat aku. Gambar tu adalah yang mana dia buat top set overhaul. Masa tu mileage motor ni dah 110,000. Dia kata aku top set overhaul tu dia buat 95,000. Sekali dengan VC, sekali semua lah. Semua. Dan harga motor tu, ada motor ni Roberto masa tu 7,500. Bila aku pergi check, rupanya signal belakang satu rosak. Lepas tu dia pun cakap tayar depan dah kotak. Lepas tu dia cakap sprocket pun kena tukar. Masa tu pun aku nak kena cari aksesori. Sebab aku nak pakai aksesori kan. Sebab bila kata aku nak pergi ride jauh-jauh, aku tak nak ada masalah dari segi polis tau. Maksudnya aku malas lah nanti motor kena sita ke apa ke dengan polis kan. Aku malas. Aku cakap boleh lah, goncang sikit kan. Dapat 6,900. Deal lah, aku dah transfer semua. Dia nak buat pakai DPJ digital. Apa hal ni? Right. Okey, sekejap. Macam ni aku nak stop sekejap sebab nak make sure. Nak kena bawa slow-slow. Jalan pun teruk ni. Diorang buat apa lah? Tanah pokok. Apa tanah pokok malam ke? Oi. Niat ke habis dah. Sorry lah. Amboi garang duduk pun tak nak. So aku dah transfer semua. Dia nak tukar nama secara online lah kan. Tak boleh, ada halangan. Dia macam apa pasal tak boleh? Tapi tak apalah, kita pergi tukar nama kat kedai.
Tak boleh juga. Rupanya motor ni blacklist. Tapi bukan atas nama owner yang aku nak beli tu. Owner yang satu lagi. Owner sebelum pada Putra tu. Kena sebab apa? Sebab owner yang pertama tu, sebelum pada Putra, dia ada 5 sama speed trap. Kita orang pergi JPJ suka menanti dan timbullah cerita kan. Kami berlari sana sini nak selesaikan hari tu lah. Baguslah Putra ni, dia memang nak selesaikan. Maksudnya dia bukanlah buat halai-balai. Maksudnya tak adalah cara dia tu memang nampak nak lepas tangan, tak. Tetapi malangnya masa tu dah petang, so dah tutup. JPJ bagi cadangan. Dia kata okey, awak call setiap tempat yang dia kena saman AES tu, yang owner sebelum ni, call JPJ kat tempat tu supaya buat penukaran. Saman bukan atas motor tapi atas owner lama. Okey cun, tapi tak boleh buat masa tu kerana masalahnya dah petang, so kaunter banyak tutup. So aku ambil keputusan, tak apa, motor parking rumah aku dulu. Dia pun balik Dian dulu. Kita nak selesaikan masalah ni dulu. Maksudnya aku pun takkan bawa motor tu, dan dia pun akan cuba selesaikan cepat mungkin lah. Duit on hold lah. Tengok cara tu bukan nak kencing, so aku bagi dia hold lah kejap duit tu kan. Tapi kita agree lah siap-siap, kalau kata benda ni tak boleh selesai, cancel deal lah kan. Alright, 6,900 bang. Alhamdulillah selesai masalah. Yang mana esok tu dia call ke 5 JPJ tu. Dia kata yang banyak susah sikit. Biasalah call jabatan kerajaan ni. Bukannya kita seorang bukannya kita seorang dia yang call kan, ramai yang call. Dekatnya bukannya 10 orang, kadang-kadang operator seorang. So itulah perjalanan dia. Pada next day-nya aku dapatlah geran Roberto kat tangan, dan kita orang pun deal macam okey, settle lah semua, alhamdulillah. Dan aku dengan Putra sampai sekarang pun kita orang still contact dekat WhatsApp. Seller dengan buyer ni jarang lah gaduh, biasanya memang berkawan. Kalau deal tu jalan elok memang berkawan lah. Beli exhaust baru 400.5, aku beli sprocket baru. Sebab sprocket yang asal ni pun dia dah drop. Dia pakai 1443 ni, jadi top aku mati. Top aku tak ada terus. Aku kena ambil sprocket ori balik 1446. Lepas tu aku kena tukar exhaust, aku tukar tayar depan. Aku just 2-3 benda lah kat sini kan. Basically aku habis dalam 8 lebih lah. Habis je kat sini, aku tak nak cakap sangat sebab bahaya, mengelakkan ni. Okay, dah safety sikit dah. Selamat tu bila kata tempat minyak lori macam ni, memang aku duduk atas lane aku je. Selesai semua. So ya, inilah Roberto. Apa yang aku tukar yang aksesori lah. Aku tukar side mirror, aku buang temper, sebab temper pun dah problem. Aku pasang yang phone holder baru dengan glove apa semua. Tu aku dah beli siap dah. Yang lagu dulu Bintang Kacamata, dan aku akan menyanyikan untuk kalian semua. Oi. Ini tak suka ni jalan Tanglun ni.